Stand by 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Summary news on. Stand by for headline. And the sound Super Q. BN bertahan Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak. First item, BN kekal kinabatangan. Right, mix to JJ. Q. Chemistry sudah zoom in. Mix to chemistry. Q. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Syed Asami, Berita Tengah Malam. Barisan Nasional BN mempertahankan kerusi Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak dengan kemenangan meyakinkan. Ia sekaligus mengukuhkan sokongan parti itu di kawasan berkenaan serta mencerminkan sokongan berterusan rakyat terhadap kepimpinan BN. Calon BN bagi kawasan Parlimen Kinabatangan, Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar, menang dalam saingan 3 penjuru dengan memperoleh majoriti 14,214 undi. Beliau menewaskan 2 pencabarnya, Goldam Hamid dari Bebas dan Dato' Sadi Abdul Rahman dari Warisan. Absambi. Lama tak buat tengah malam jadi rasa lain. Bahagian pilihan raya Parlimen P187 Kinabatangan. Preset boleh masuk balik, boleh kekalkan je. Keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya Parlimen P187 Kinabatangan yang diperoleh ialah nama-nama calon mengikut susunan dalam kertas undi. Naim Mokhtar, nama parti Barisan Nasional, bilangan undi 19,852. Goldam H. Salanga, Parti Bebas, bilangan undi 946. Dato' Sadi bin Abdul Rahman, nama parti Warisan, bilangan undi 5,638. Jumlah undi yang ditolak ialah 369. Majoriti 14,214. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 55.06%. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Naim Mokhtar dari Parti Barisan Nasional telah dipilih sebagai Ahli Dewan Rakyat bagi bahagian pilihan raya Parlimen P187 Kinabatangan. Sekian, terima kasih. Q. Kemenangan itu menyalahkan sentimen akar undi masih berpihak kepada BN yang dilihat konsisten memperjuangkan pembangunan, kestabilan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Next, BN menang Lamak. Stand by. Take reader. Q. Sementara itu, BN juga berjaya mengekalkan kerusi Dun Lamak selepas calonnya Muhammad Ismail Ayub menang dengan majoriti 5,681 undi. Beliau menewaskan pencabarnya Mazliwati Abdul Malik daripada Warisan. JA. Q. Keputusan itu diumumkan Pegawai Pengurus Raya Dr. Edi Syaizul Riza Abdullah di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi di Dewan Sri Lamat Kinabatangan. Sound A. Next kita ke Camp 2, boleh lose preset. Saya selaku Pegawai Pengurus Mohon boleh pandang Camp 2. Pilihan Raya Negeri N58 Lamak dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya negeri N58 Lamak yang diperoleh ialah nama-nama calon mengikut susunan dalam kertas undi. Miha, nama parti Barisan Nasional, bilangan undi 7,269. Mazliwati Abdul Malik, nama parti Warisan, bilangan undi 1,588. Jumlah undi yang ditolak ialah 160. Majoriti 5,681. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 64.93%. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Miha dari Parti Barisan Nasional telah dipilih sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N58 Lamak. Sekian, terima kasih. Q. PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak diadakan susulan kematian penyandangnya
Datuk Seri Mokhtar Radin 5 Disember tahun lepas. Alright, Cam 2 standby. Next item IGP.Sing. Cik reader. Q. Perbuatan doxing atau mendedahkan maklumat peribadi individu tanpa kebenaran adalah satu Sebagai kesalahan standby. dan boleh dikenakan tindakan undang-undang.